cover. So ni the X4 Air daripada 360. Aku suka design dia. Memang nampak cantik, memang ringan, memang kecil, molek, comel. Dia ada tempat untuk korang power on, power off, quick button. Lepas tu ada mic kat sini. Ada mic dan juga speaker. Belakang ni pun ada mic. Aku rasa ni belakang ni mic. Kita tengok bateri size dia pula. Insta360 Japan. Dia buat kat Jepun. So dia punya bateri capacity 2010 mAh. Kalau compare dengan X5, tak adalah jauh sangat. X5 2400 ke 500 mAh. Tapi still ada perbezaan antara X4 dan juga X5. Dia punya size bateri lebih kecil dan juga dia punya capacity pun lebih rendah lah daripada X5. Dia punya depan ni ada button untuk record dan juga off kat sini. Aku rasa dia punya screen pun lebih kecil, lebih comel. Aku tak adalah kata nak upgrade ataupun downgrade. Dia macam ada pros, ada cons yang korang kena balance kat antara X5 dan juga X4 Air. Kalau kau nak tengok video full review aku pasal tu, korang boleh drop komen dan juga stay tune untuk next video.